Tahukah anda, sebelum tikus kuning elektrik kesayangan ramai ini memonopoli dunia, Clefairy hampir diangkat sebagai maskot utama franchise Pokemon? Ya, raksasa merah jambu gebu yang sentiasa suka menari gembira di bawah cahaya bulan itu sepatutnya menjadi rakan karib pertama Ash Ketchum. Namun, pihak produksi anime segera menukar fikiran pada saat akhir. Mereka sedar Pikachu jauh lebih menonjol. Mengapa ia lebih popular? Warnanya kuning terang. Warna ini amat mudah dilihat oleh kanak-kanak, malah ia sangat sesuai untuk pelbagai jantina berbanding rona merah jambu Clefairy yang kelihatan agak feminin bagi penonton lelaki pada era tersebut. Pikachu yang comel dan berpipi merah ini asalnya direka oleh Atsuko Nishida, kemudian disempurnakan oleh Ken Sugimori yang juga pencipta watak Rhydon. Siapa sangka, rekaan yang diinspirasikan daripada seekor tupai ini akhirnya mencetuskan fenomena mega sejagat. Mujurlah mereka memilih Pikachu sebagai maskot rasmi. Kalau tidak, pastinya kita semua sedang galak menjerit manja dan menggoyangkan jari kelingking sekarang ini, bukannya melaungkan bunyi ikonik Pika-Pika itu dengan penuh semangat.